I bosan lah. Please tell me nak buat apa sekarang ni. Pak Hai, tiba-tiba freeze ni. Kenapa I dah jelek ni? Halo. Oh, betul lah. Saya kesian tengok lag ni. Dik, tak nak lag pakai ni, Dik. Pakai Yes 5G, Dik. Yes 5G. Tapi saya tak pernah dengar lah pasal Yes 5G ni. Saya Gen Z tau. Gen Z lah patut pakai ni. Tak ada beza pun Gen Z ke Gen X ke Gen apa pun tak kisah. Ini semua orang pakai, Dik. Kalau betul lah Yes 5G ni power, saya ada beberapa cabaran untuk abang. Bagi tahu. Serius lah. Okay, apa kata kita buat TikTok dan Almost there lah. next, slang Gen Z. First kali kan, Riz buat gaming challenge. Nak tengok. Orang Gen Z, kita orang suka benda-benda viral. Kita orang suka trend-trend ni semua. Gen Z gila. 1, 2, 3, 4. Okey dah, cukup. Bukan Gen Z tapi yes 5G punya pasal saya sahut, Dik. Jom, kita start sekarang juga. Let's go. Jangan buang masa. Jom.